tangan lelaki itu tiba-tiba terbakar. Dia mengambil cawan berisi air dan menuangkannya. Ini menakutkan besti saya separuh mati. Tetapi gadis hitam itu tiba-tiba tersenyum. Saya mengeluarkan air palsu terus. Pada masa ini, kawan baik saya tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Ternyata gadis kulit hitam itu yang mengalami pendarahan hidung. Detik berikutnya, gadis hitam itu terasa seperti seseorang mencekik lehernya. Kawan baik saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan sekarang. Tanpa disangka, gadis hitam itu kembali tersenyum. Ternyata ini hanya pura-pura lagi. Dan mimisan yang mengalir ke bawah juga adalah sos tomato. Sebelum kawan baik saya boleh bertindak balas, gadis kulit hitam itu memulakan persembahannya semula. Seluruh badannya menggeletar dan dia jatuh terus ke sofa. Memerhati gadis hitam berbuih mulut, besti saya risau lagi. Ternyata ia hanya berpura-pura kali ini. Kemudian kawan baik saya mula memasak, dan gadis hitam yang kepenatan bermain hanya mahu berehat. Tanpa diduga, TV tiba-tiba mula berkelip. Gadis kulit hitam itu pada mulanya tidak peduli, dan mula makan popcorn. Akibatnya, Sadako kedua berikutnya di TV sebenarnya merangkak ke dalam air. Tetapi apa yang berlaku seterusnya membuatkan Sadako buta sepenuhnya. Gadis hitam yang sepatutnya takut, tetapi saya fikir ia adalah gurauan oleh kawan baik saya. Sebenarnya menghidupkan mod ganas secara langsung. Anda mempunyai jalan hodoh kecil. Mari saya lihat apa yang anda semua tonton Boat You Right Boy. Pada masa ini, kawan baik saya mendengar bunyi itu dan segera datang untuk memeriksa. Tetapi saya mendapati bahawa gadis hitam itu benar-benar. Ini adalah filem yang sangat bagus, sangat mengesyorkan anda melihat. Dijamin tidak mengecewakan anda.